Tak semua orang perlu simpan emas. Ada yang lebih sesuai menabung di ASB ataupun tabung haji, bergantung kepada keperluan dan disiplin kewangan masing-masing. Walau bagaimanapun, ada 3 golongan yang bila simpan emas, mereka akan dapat manfaat yang besar. Anda boleh save dulu video ni supaya ia tak hilang. Kerja dah bertahun-tahun tapi masih tiada simpanan kecemasan sebanyak 3 bulan gaji. Setiap kali cuba menabung, duit akan bocor semula. Untuk golongan ini, akaun Emas-Gap adalah pilihan yang terbaik. Menabung secara automatik tanpa perlukan disiplin yang luar biasa. Simpan sikit demi sikit, gerai emas akan terkumpul dan akhirnya akan jadi simpanan yang susah nak bocor. Golongan yang kedua pula adalah mereka yang rajin menabung tapi hanya di ASB dan juga tabung haji. Masalahnya, simpanan mereka perlahan-lahan susut nilainya disebabkan oleh inflasi dan kejatuhan nilai duit ringgit. Walaupun jumlahnya makin bertambah, tapi kuasa belinya makin menurun. Untuk simpanan jangka panjang, emas adalah pelindung nilai yang paling berkesan. Anda tinggalkan dana kecemasan sebanyak 3 bulan gaji di dalam ASB ataupun tabung haji, yang selebihnya anda alihkan kepada simpanan emas. Golongan yang ketiga adalah mereka yang sudah kaya tapi masih tiada aset emas. Kekayaan tanpa emas ibarat kapal mewah tanpa lifeboat. Kapal besar macam mana sekalipun, bila ribut datang ia masih berisiko untuk karam. Dalam dunia sebenar, risiko pembekuan akaun, krisis kewangan ataupun inflasi yang melampau boleh menenggelamkan kekayaan anda sekelip mata saja. Aset emas boleh menjadi penyelamat kepada kekayaan anda. Inilah sebabnya pakar kewangan negara Tuan Aziz Ali sarankan setiap daripada kita perlu simpan sekurangnya 10% daripada kekayaan kita dalam bentuk emas. Sebagai penanda aras, 1 kilogram untuk setiap keluarga sudah cukup sebagai lifeboat ataupun insurans kekayaan. Kita sentiasa berharap pada yang terbaik, tapi orang bijak sentiasa bersedia untuk kemungkinan yang terburuk. Ketika langit masih cerah, inilah masa terbaik untuk kita sediakan payung sebelum hujan dengan menyimpan emas. Bagi anda yang nak alihkan sebahagian kekayaan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh tekan link di bio ataupun rujuk pin video untuk cara bermula. Saya akan bantu anda sebaiknya.